Dia macam ni, aku belajar mechanical, boleh kata tak adalah master sangat. Tapi tahulah dari segi nak maintenance machine tu semua. Tapi disebabkan bila aku start bekerja, asalnya sentuh barang mechanical lah. Engine, generator ni dia ada engine. Dia ada part solenoid, dia ada part bateri, dia ada part engine semua kan. So, tapi banyak kerja yang kena buatnya kena mengena dengan elektrik. So, orang mechanical belum tentu dia tahu buat elektrik. Tapi orang elektrik, auto dia akan tahu pasal mechanical. Sebab macam tu. biasa orang elektrik ni dia lebih details dan dia pun kena touch all the things about mechanical lah. Okay, anda ambil mechanical textile. Okay, lepas tu kenapa anda tak cari kerja yang related dengan mechanical textile tu? Mungkin aku tak minat kerja kilang. Aku lebih suka kerja luar. Dan aku pun masa tu intern pun dengan company yang memang keluar je. So masa keluar tu kita ada elok makan, gaji lain. Elok makan ada, OT dia kira 1.5.